Ta'ala, kerana dengan limpah rahmatnya kita sekali lagi diberi peluang pada tahun ini 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 masih untuk kita sama-sama berada di dalam satu bulan yang sangat-sangat dirindui, bulan yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Dan berdasarkan duduk di sidang ini saja, seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan yang dirindui. Sebelum kita pergi lebih lanjut, nak tanya kamu, siapa yang dia baru berpuasa baru 15 hari pada hari ini? Kat tangan. Baru 15 hari di puasa hari ini. Kat tangan. Tak ramai tak? Maksudnya separuh daripada kamu telah meninggalkan puasa. Hari ini kita puasa hari yang ke bawah. Hari 15 kan? Siapa yang puasa 15 hari baru? Okey, ini sangat baik. Sama ada sedar ataupun tidak sedar, hari ini sudah pun kita melalui separuh daripada bulan Ramadan. Hari ini merupakan hari yang ke-15. Dan hari ini kita buat satu program untuk menyambut peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Ramadan, iaitu salah satu peristiwa yang diulang-ulang dan diingat sepanjang tahun, iaitu peristiwa Nuzul Al-Quran. Baik, Ustaz tak bersendirian pada hari ini. Saya berada di sini, cuma beza umur. Hak tua sekali duduk kami. Di sebelah sini semua muda-muda, handsome, kan? Tapi tak apa, tumpang semangat dia, kita berpuasa muda juga. Tiga-tiga ahli panel kita ini akan menjawab persoalan yang akan Ustaz lontarkan sebentar lagi. Baik, kita hari ini bertuah kerana satu-satunya umat manusia yang boleh melihat mukjizat sampai ke hari ini. Kalau umat-umat terdahulu mereka boleh tengok mukjizat tu, sementara Nabi tu ada. Nabi Ibrahim mukjizatnya kena bakar dalam api tak terbakar. Api yang berjadi situ, qulna ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Nabi Ibrahim kena bakar, tak terbakar, keluar relax. Gapai. Api yang menyala berhari-hari, bila terpadam dia keluar jalan kaki relax. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Boleh tengok tak? Nabi Isa, apa mukjizat dia? Boleh menghidupkan orang yang mati. Sekarang tak boleh tengok dah. Kita hanya mendengar cerita saja. Nabi Muhammad banyak mukjizat dia. Ada yang antara yang diceritakan yang hebat dia, belah bulan belah dua. Bukan, kamu hanya boleh belah puding karamel. Kalau adik punya lah, kamu boleh belah aku je, kan? Puding karamel yang bulat tu pun belah. Nabi Muhammad boleh belah bulan. Sebahagian duduk tak lain, sebahagian hidup tak lain. Tapi yang tu mukjizat yang kita tak boleh tengok dah. Tapi ada satu peninggalan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yang kita boleh pegang, kita boleh tengok, kita boleh baca sampai ke hari ini, iaitu dia Al-Quranul Karim. Jadi Ustaz tidak mahu mengupas panjang. Ustaz hanya moderator. Kita akan sebabkan kepada ahli panel kita untuk menjawab. Kita pergi kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Burhanuddin, untuk menjawab soalan pertama daripada Ustaz, iaitu apakah maksud nuzul Al-Quran dari segi bahasa dan istilah? Silakan. Yang dihormati Cikgu Fairuz Piramli selaku Ketua Kajian Kurikulum, guru-guru, ahli panel dan juga anak-anak murid yang dikasihi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Okey, baik. Sebelum Ustaz meneruskan kata-kata Ustaz nak pesan kat sini satu perkara, iaitu yang pertama, kalau kamu ngantuk kamu boleh tidur. Cuma satu saja, jangan ganggu kawan. Maksud tentang penurunan Al-Quran secara bahasa dan juga istilah. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika usia Nabi Muhammad dalam 41 tahun berada di kota Mekah. Dan ketika itu Nabi Muhammad pergi beruzlah di Gua Hira. Beruzlah di Gua Hira. Sebab apa Nabi Muhammad pergi beruzlah? Beruzlah ni maksudnya menyendirikan diri. Nabi Muhammad waktu itu pergi beruzlah sebab Nabi Muhammad, masyarakat ketika itu adalah masyarakat yang dalam masalah moral yang sangat tinggi. Walaupun belum dilantik menjadi Rasul dan Nabi ketika itu, Nabi Muhammad telah dijaga oleh Allah daripada semenjak lahir. Dan Nabi Muhammad tidak boleh berada dalam keadaan yang sebegitu. Dia beza macam dengan kita. Sebab Nabi Muhammad daripada lahir Allah dah suci hati Nabi. Kan yang kamu dengar Ustaz kamu cerita kan, dibelah Nabi, dada Nabi disuci, kan diambil air Zam-Zam disuci. Jadi hati Nabi Muhammad ini sentiasa bersih. Pergi beruzlah tu, dia tempat yang gelap, yang tak ada orang, yang sunyi. Sebab itulah kita sangat digalakkan untuk kita bangun pada waktu pagi, 1/3 malam tu kita bangun. Sebab waktu tu adalah waktu yang sunyi, sepi, tak ada orang nak ganggu kita, dan kita pun beruzlah. Sebab tu kita digalakkan untuk qiyam mulai pada pukul 4 ke 5 pagi tu. Sebab waktu itulah kita boleh mengadu dekat Allah tentang apa yang kita nak. Dan sebab tu kalau kita nak sesuatu perkara, Allah suka pada waktu tu. Jadi kalau kamu mau nak sesuatu, contohnya kamu nak berjaya dalam pelajaran, kamu beruzlahlah pada waktu dan ketika itu. Bahasanya nuzul ni diambil daripada perkataan nazala, iaitu turun. Sesuatu yang turun daripada atas ke bawah. Dari segi istilahnya adalah penurunan Al-Quran daripada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ni dia turun dalam dua bentuk. Yang bentuk yang pertama adalah Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz ni ke Baitul Izzah ni adalah langit dunia yang paling rendah. Itu diturunkan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang berbahagia, para fikir pentadbiran yang dihormati, para guru-guru yang dirahmati, anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan daripada moderator kepada saya, iaitu bilakah peristiwa nuzul Al-Quran berlaku dan di manakah lokasinya? Menjawab pertanyaan itu, peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada 17 Ramadan, tahun pertama kenabian, yang mana Ustaz Din kata tadi, pada waktu itu Nabi Muhammad kita berumur 41 tahun. Jadinya Nabi menerima nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan tahun pertama kenabian, dan lokasinya di Gua Hira, iaitu gua yang terdapat di satu gunung yang berdekatan dengan bumi Mekah, iaitu di Jabal Nur, Gunung Nur, yang mana ia terletak 400 meter berhampiran bandar Mekah. Ustaz ada pengalaman panjat gunung tu sendiri. Ustaz ada pengalaman masuk gua tu. Kerana kalau kamu nak tahu, tempat tu, gua tu memang kecil. Nak masuk tu kamu perlu merangkak
yang mana kamu perlu mendaki sebanyak 400 meter juga pada aras lautan. Kiranya Nabi pada waktu tu bergerak sepanjang malam. Pada waktu tu Ustaz pi masa waktu sejuk, kau menggigillah badan naik atas sampai tu. Kalau nak dalam atas tu, kaki ni tak sabar, masa kebah lah. Kiranya bayangkan, kamu cuba bayangkan bagaimana pengorbanan Nabi ni untuk umat kita, untuk umat Islam. Daripada Mekah nak pergi ke Gua Hira tu dah memakan masa dan panjat bukit pula untuk menerima wahyu yang pertama ni. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Itu jawapan yang telah diberikan oleh Ustaz Ahmad. Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira ataupun dalam bahasa disebut Ghar Hira. Dalam bahasa Arab, Ghar dengan Al-Kahfi, dua perkataan yang menunjukkan gua, tapi ada beza. Kan kita baca surah Al-Kahfi kan, ada cerita pasal 7 orang yang duduk hidup dalam gua tu selama beratus tahun. Yang tu disebut Al-Kahfi. Beza Ghar dengan Al-Kahfi ni macam mana? Ghar ni gua yang kecil, boleh duduk seorang macam tu lah, sempit. Tapi kalau Al-Kahfi, the cave, dalam bahasa Inggeris sebut cave, dia lebih besar, lebih luas. Kalau lebih luas tu, gua tu dipanggil Al-Kahfi atau Al-Kahfu. Kalau kecil, dipanggil Ghar Hira, Ghar Sur, Gua Sur. Okey? Baik, seperti mana Ustaz Ahmad beritahu tadi, diturunkan Al-Quran itu pada 17 Ramadan tahun pertama Hijrah. Sebenarnya 17 Ramadan ni ada satu lagi peristiwa besar di dalam kalender umat Islam, iaitu Perang Badar. Berlaku juga pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua. Perang itu berlaku di Lembah Badar, melibatkan tentera orang Islam seramai 313 orang menentang tentera kufar 1000 orang. Di sebuah bomba, seorang lawan berapa orang? Seorang lawan 3-4 orang, betul tak? Berdepan. Walaupun sedikit jumlah bilangan tentera Islam kalah tak? Kalau fikir teologi akal, orang berpuasa lawan dengan orang tak berpuasa, menang tak siapa? Menang tak orang tak puasa lah. Kalau fikir logik, mereka boleh minum, mereka boleh kena hati air, mereka boleh hantar burger. Tak, yang sebelah sini tak boleh tengok saja. Lepas tu pula mereka lebih ramai. Mereka dengan kelengkapan perang, alat persenjataan mereka dengan lengkap. Tak, sebelah sini dengan segala kekurangan. Tapi macam mana kau boleh menang? Kekuatan iman yang dicampurkan dalam diri mereka, walaupun jumlahnya sedikit, mereka tidak gentar untuk menentang tentera-tentera kafir. Direkodkan yang mati syahid hanya berjumlah 14 orang saja di kalangan tentera kafir. Yang mati 70 orang yang mati dan 70 orang telah ditawan. Hebat tak? Hebat dan tentera Islam tu. Mereka boleh menentang kafir, menentang tentera Islam sampai macam tu sekali. Baik, kita terus kepada ahli panel kita yang ketiga, Al-Fadhil Ustaz Hafizi bin Ghazali. Soalan yang saya nak tanya ialah, apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Sani selaku moderator pada hari ini, yang berusaha Cikgu Fazilah Asma, Cikgu Fairuz serta rakan-rakan guru serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Bagi menjawab persoalan yang ditanyakan daripada Ustaz Sani, iaitu
apakah wahyu pertama yang telah diturunkan kepada kita? Okey, jadi Ustaz rasa semua dah tahu dah apakah wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, jadi perkataan pertama yang telah turun kepada kita adalah perkataan Iqra, yang bermaksud bacalah. Jadi dekat sini Allah telah menetapkan kepada kita, memberi kepentingan kepada kita bahawa kepentingan membaca tersebut. Jadi kat sini kita di sekolah perlulah orang kata perlulah sentiasa baca, tak kira baca buku ke, baca Quran ke dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja jawapan bagi soalan kali ini. Serahkan kembali kepada Ustaz saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Hafizi. Okey, wahyu yang pertama yang diturunkan adalah Iqra, membaca. Arahan daripada Allah Ta'ala supaya kita membaca. Membaca itu jambatan ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu kena rajin membaca. Direkodkan dalam sejarah, dalam kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu pada bulan Ramadan ni, mereka sangat banyak membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i baca Quran di luar pada bulan Ramadan, khatam sehari sekali. Tapi di bulan Ramadan khatam sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Hebat. Mereka memang bagi tumpuan sepenuhnya untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang kedua, Sayyidina Uthman bin Affan. Ada lagi hebat, sahabat Nabi, menantu Nabi. Dia khatam orang, khatam dalam 1 rakaat sembahyang sunat. Sembahyang sunat berdiri 1 rakaat, khatam Quran. Apa boleh buat? Umur 12 tahun sekali pun tak khatam lagi pun ada. Ada belabak dalam kampung umur yang kecil lah pun tak khatam-khatam lagi pun ada. Jauh beza lah kita dengan mereka. Mereka khatam dalam sembahyang 1 rakaat saja. Yang ketiga, direkodkan Imam Bukhari 40 kali khatam dalam sebulan. Yang keempat, Imam Qatadah, dia biasa khatam 7 hari sekali, bulan Ramadan 3 hari sekali. 10 malam terakhir khatam pada setiap malam. Imam Al-Aswad bin Yazid, luar Ramadan 6 hari sekali, dalam bulan Ramadan 2 hari sekali. Banyak lagi lah kalau nak tengok. Ramai lagi para ulama, para imam-imam kita yang baca Quran ni sangat luar biasa. Sangat. Kalau kita baca sejarah mereka ni, kita tak tahu nak letak muka atau mana. Malu dia kita dengan apa yang mereka buat. Mereka tu bukan orang yang tu saja. Mereka memang orang sibuk mengajak siang malam, menulis kitab siang malam, ke sana ke sini berdakwah. Ada masa untuk khatam Al-Quran. Kita masa banyak tapi tak khatam sampai hari ini. Itu je kita beza dengan mereka. Baik, seterusnya kita pergi pusingan yang kedua. Masalahnya tak boleh masuk pusingan 3 ni. Masa tak habis, masa terlalu mencemburui kita. Kita pergi kepada Ustaz Din balik. Soalannya, bagaimanakah cara Al-Quran itu diturunkan? Sila Ustaz Din. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Din. Okey, berkaitan dengan cara penurunan Al-Quran, Ustaz nak jelaskan kat sini. Ada 2 pendapat, iaitu pendapat pertama kata 3 cara penurunan. Ada pendapat kata 2 cara penurunan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, baik. Yang 3 tu maksudnya daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni dikenali juga sebagai kitab maknun. Iaitu di tempat ni Allah dah jaga Al-Quran tu daripada sebarang perubahan. Terpelihara daripada sebarang penyelewengan daripada Al-Quran. Okey, seperti mana kamu tahu waktu tu sebelum Al-Quran Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran berada di Lauh Mahfuz dan diturunkan ke Baitul Izzah. Di Lauh Mahfuz tu Allah jaga supaya tidak diganggu, terutama sekali daripada syaitan. Syaitan ni dia rajin nak dengar, dia rajin nak curi. Dia daripada dulu memang panggil macam tu. Dia rajin nak curi dengar, dia rajin nak ambil
benda-benda yang tidak hak yang dan Allah jaganya daripada situ. Daripada Lauh Mahfuz Allah turun seketika satu Al-Quran tu ke Baitul Izzah. Okey, daripada Baitul Izzah tu diturunkan beransur-ansur dekat Nabi Muhammad selama 23 tahun. Diturunkan beransur-ansur disebabkan beberapa sebab dan faktor. Okey, baik, itu saja Ustaz Hanif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Din. Kita laju sikit, kita pergi kepada panel yang kedua. Soalan yang kedua, apakah perbezaan antara nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar? Kepada Ustaz kena silap. Soalan kepada Ustaz Ahmad, mengapakah Al-Quran diturunkan secara berperingkat, bukan secara sekaligus? Sila Ustaz Ahmad. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat, bukan sekaligus? Okey, kat sini ada dua hikmah dia. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cabaran dakwah. Yang mana kita tahu semasa Nabi berdakwah ni, dia terdapat bermacam-macam ujian, sama ada daripada kaum dia ataupun ahli keluarga dia sendiri, yang mana banyak tentangan yang Nabi hadapi. Jadinya dengan turunnya ayat Al-Quran ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi cabaran semasa berdakwah. Okey, yang kedua hikmah dia pula, memudahkan para sahabat menghafal dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Yang mana yang kita tahu, Al-Quran ini turun secara berperingkat dan tidak tersusun lagi. Jadi Nabi ni dia suruh sahabat-sahabat hafal dan memahami Al-Quran, kerana pada waktu itu Al-Quran ini tidak dibukukan lagi. Macam sekarang kita dapat buku mushaf Al-Quran seketul dia, yang mana bermula daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Ikhlas. Tetapi yang kita belajar wahyu ni, dia turun daripada surah Al-Alaq. Jadi dia untuk menghafal dan memahami isi kandungan Al-Quran. Sekian daripada saya. Baik, okey, itu penerangan daripada Ustaz Ahmad bahawa Al-Quran itu diturunkan berperingkat supaya Nabi berikut kita tak sampai sama seperti dia berperingkat. Contohnya kita ambil satu, larangan haramnya minum arak. Arak dia ada 3 peringkat pengharaman. Yang pertama, dia tak haram terus lagi. Dia selalu nak 'anil khamri wal maisir tu kan. Bila orang bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang arak dan judi, jawablah dekat mereka, di arak ni ada dosa yang besar dan dia ada manfaat juga. Itu peringkat awal. Tapi dosa dia, keburukan dia lebih besar daripada kebaikan. Antara kebaikan apa dia? Orang dulu-dulu lah, mereka minum untuk panaskan badan. Musim sejuk, mereka minum arak untuk panaskan badan. Itu antara kebaikan yang ada pada arak lah. Itu peringkat awal. Allah Ta'ala tak haramkan oi. Lepas tu peringkat yang kedua, Allah Ta'ala kata wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Tak boleh sembahyang dalam keadaan mabuk. Takut nanti orang rokok dia pergi sujud. Ini pelik. Kemudian peringkat yang ketiga, barulah diharamkan secara mutlak, secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah Ta'ala suruh jauhkan, jangan lagi minum arak dan jangan lagi berjudi. Itu peringkat pengharaman arak. Jadi Al-Quran ini turun secara berperingkat-peringkat, hukum juga turun secara berperingkat supaya orang boleh ikut dengan baik. Dia tak mengejut. Okey, untuk soalan yang terakhir kepada Al-Fadhil Ustaz Hafizi, apakah perbezaan antara nuzul Al-Quran dan juga Lailatul Qadar? Sila Ustaz Hafizi. Soalan terakhir sebelum kita balik.
Okey, terima kasih kepada Ustaz Sani. Jadi soalan yang Ustaz Sani tanyakan adalah apakah perbezaan antara nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar. Okey, jadi nuzul Al-Quran kita sambut pada 17 Ramadan. Maksud dia apa? Tarikh itu bermulanya wahyu pertama di Gua Hira. Okey, jadi awak semua kena pandai beza antara Lailatul Qadar dengan nuzul Quran, iaitu Lailatul Qadar Allah janjikan pada masa bila? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau nuzul Al-Quran adalah pada 17 Ramadan. Ustaz nak sentuh sikit yang Ustaz Amar kata tadi, iaitu tentang penurunan Al-Quran secara berperingkat. Jadi kat sini Ustaz Sani pun ada sebut dah, Allah turunkan Al-Quran itu secara berperingkat mengikut sebab. Contohnya macam pada masa tersebut adanya pengharaman Araf. Jadi Allah turunkan Al-Quran mengikut situasi. Contoh pada wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Muddathir. Betul kan Ustaz? Surah Al-Muddathir. Okay, surah Al-Muddathir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kerana apa? Selepas daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ketika itu Nabi Muhammad dia berada dalam keadaan ketakutan. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam keadaan dia yang asal. Maksudnya bukan dia turun dalam keadaan cahaya. Boleh faham? Jadi kemudian Nabi Muhammad dia berada dalam ketakutan, kemudian dia turun dari Gua Hira, lalu balik ke rumah dan baginda diselimuti oleh isteri pertama baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian turunlah surah Al-Muddathir. Boleh faham? Jadi dekat situ kita perlu mengetahui antara perbezaan antara nuzul Al-Quran dan Lailatul Qadar, serta kenapa Al-Quran ini dia diturunkan secara berperingkat. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Hafidhi di atas jawapan itu. Daripada semua yang telah dijawab oleh ahli panel kita pada hari ini, kita dah jelas kepada kita bahawasanya Al-Quran adalah satu kitab yang perlu kita hormati, perlu kita ambil pengajaran, kerana di situ ada khazanah ilmu yang ditinggalkan kepada kita dan kita kena sentiasa melazimi. Ustaz nak rumuskan saja. Kita bagilah kat bawah ni pasal masa nak habis dah. Ya, kita buat satu rumusan siap-siap. Baik. Secara rumusannya, apa saja yang berkait dengan Al-Quran, benda itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai buktinya, malaikat apa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa dia dimuliakan? Kerana dia bertugas menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu. Kerana tugasannya menurunkan Al-Quran itu, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Manusia yang paling mulia sebenarnya Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia mulia? Antara sebabnya kerana dia Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Selain dia merupakan kekasih Allah, Al-Quran diturunkan kepada baginda, daripada baginda disebarkan sampai kepada kita. Jadi orang yang paling mulia di atas muka bumi adalah Nabi Muhammad. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi, Mekah dan juga Madinah. Kenapa dia mulia? Kerana di situlah Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun di Mekah dinamakan ayat Makkiyah. Al-Quran yang turun di Madinah dinamakan ayat Madaniyah. Jadi dua tempat ni menjadi dua tempat yang dihormati, menjadi dua tanah haram, dimuliakan sampai ke hari ini dan akan terus dimuliakan sampai ke hari kiamat. Yang ketiga, malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kenapa dia mulia? Kerana pada malam itu Allah Ta'ala pilih untuk menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Dan malam itu dinanti-nantikan dan sentiasa didoakan. Termasuklah kita pada hari ini, kita doa mudah-mudahan kita diberi kurniaan Lailatul Qadar pada tahun ini. Amin. Dan seterusnya, bulan apa yang paling mulia?
mulia? Bulan Ramadan. Kalau mulia? Kalau diturunkan Al-Quran pada bulan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kertas Al-Quran. Kalau kertas tak dituliskan Al-Quran, orang muliakan tak? Ada nilai? Tak. Tapi kalau kertas tu dicetak padanya Al-Quran, automatik kertas itu menjadi mulia dan akan dihormati. Haram hukumnya kita buat duit orang. Tambah-tambah dan pijak lagi tak boleh. Orang Islam kalau pijak Al-Quran macam yang berlaku baru ni dengan niat menghina, automatik terkeluar dari Islam. Tak jadi orang Islam. Jadi apa saja yang berkait dengan Al-Quran, benda itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir daripada Ustaz, Al-Quran itu man qala bihi sadaq, siapa yang bercakap menggunakan Al-Quran dia akan jadi benar. Wa man amila bihi ujir, siapa yang beramal dengan Al-Quran itu akan diberi pahala. Wa man hakama bihi adil, siapa yang berhukum dengan Al-Quran dia akan jadi adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim, dan barang siapa yang menyeru kepada Al-Quran dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang benar, siratal mustaqim. Jadi daripada kata-kata yang terakhir itu, majlis pondok kita ni sampai di sini saja. Saya lagi ucapkan kepada ketiga ahli panel terima kasih di atas perkongsian ilmu kepada kita semua.